Masa bawa kereta tengah panas, tiba-tiba nampak macam ada air dekat depan jalan. Tapi bila sampai-sampai je, tak ada pun. Kenapa? Dia macam ni. Bila cuaca panas, jalan raya yang warna hitam tu akan serap banyak haba daripada matahari. Maka udara yang dekat atas jalan tu pun akan turut panas juga. Tapi semakin tinggi ke atas, udara akan makin sejuk. Jadi dia akan makin tumpat berbanding dengan udara yang berdekatan dekat jalan raya tadi. Kemudian bila cahaya daripada langit lalu antara dua lapisan udara ni, ia akan bergerak daripada medium yang tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Disebabkan tu cahaya akan mula membengkok. Sampailah satu tahap tu, sudut tuju iaitu angle of incidence jadi terlalu besar dan akhirnya terpantul balik ke atas. Bila cahaya tu sampai dekat mata kita, otak kita akan terfikir yang cahaya tu datang dia secara garis lurus daripada jalan raya. Jadi otak kita akan tafsirkan apa yang kita nampak dekat atas permukaan jalan raya tu macam ada lopak air. Fenomena ni diberi nama sebagai mirage ataupun fata morgana.